Mana ada double standard? Mana ada double standard? Dan juga dalam ini menunjukkan double standard bagi pihak AGC dan juga SPRM dalam pendakwaan rasuah. Bukankah ini tidak adil terhadap Yang Berhormat Bagan? Potong Dewan. Datuk Pengerusi, saya akan landing. Itu kes Puan Indra Gandhi yang mana bekas suaminya menghina mahkamah. Peraturan Dewan. Menghina mahkamah dan enggan pulangkan anak perempuannya kepada Puan Indra Gandhi. 36(2). Jadi saya nak minta, apakah pendirian AGC? Apakah pendirian AGC terhadap 36(2) tidak boleh disebut apa-apa perkara yang sedang dalam timbangan mahkamah. Dalam timbangan mahkamah, sekira-kira pada timbangan pengurusi harus merosakkan kepentingan pihak yang berbicara. 36(2). Pengurusi. Terima kasih. Puan Pengerusi, saya hanya nak bandingkan apa yang dilaporkan dalam media. Apa lakukan dalam Free Malaysia Today, dalam mana ada double standard? Mana ada double standard? Dan juga dalam kes yang tak boleh. Itu telah dibicarakan, sedang dibicarakan. Ahli Yang Berhormat Seputih mengikut Peraturan 36(2), Yang Berhormat tidak boleh menyebutkan apa-apa perkara yang sedang dalam timbangan mahkamah. Jadi saya harap Yang Berhormat jangan sebut lagi dan sila gulung. So minta Seputih tarik balik. Puan Pengerusi, kes Indra Gandhi telah tutup, telah siap dibicarakan. Saya bukan kata kes Indra Gandhi tadi. Yang mana double standard yang saya bentangkan dalam Dewan Rakyat ini. Sekian, terima kasih.